tiga pillars ni memang 100% saya pakai dalam trading lah. Okay, tiga pillars ni 100% memang saya pakai dalam trading, dan ini akan bantu you banyak gila untuk dapat result sekiranya you apply benda ni. So pillar tu macam tiang, benda kita pegang. Kalau zaman dulu kan buat rumah, so dia ada tiang seri. So basically ini tiang seri dia lah. Dan pillars nombor 3, tiang nombor 3 adalah benda yang paling penting pada saya sebab dia melibatkan psikologi. Okey, kita pergi pillar yang pertama. Pillar pertama ni dipanggil always balance bull and bear power. Okey, pillar yang pertama dikenali sebagai always balance bull and bear power. So apa saya maksudkan balance bull and bear power? Maksud saya always gunakan, iaitu kalau you nak guna single time frame, pada saya minima ialah H4. Pasal H4 ni merupakan iaitu jambatan di antara time frame besar time frame kecil. Dia just nice. Okay, H4 reward risk ratio dia bagus, volatility dia pun bagus. So guna yang tu. Yang seterusnya iaitu kalau you nak faham maksud dia, kita boleh guna juga ialah multi time frame. Dan multi time frame ni boleh guna 2 ataupun 3 time frame sama lah. Alright, so 2 sebagai contoh yang selalu saya gunakan dalam tim saya ialah saya gunakan dipanggil H1 H4 sama arah. Tak kisahlah apa teknik pun, tapi H1 H4 sama arah. Lepas tu pada masa sama juga boleh juga guna H4 daily sama arah, asalkan 2 time frame. Saya gunakan H1 H4 sama arah. Satu lagi ialah 3 time frame sama arah, H1 H4 daily sama arah, baru kita masuk. Alright, so kena tunggulah basically sama arah. Jadi nombor 1 boleh gunakan H4, nombor 2 ialah iaitu multi time frame, 2 time frame, ataupun yang ketiga gunakan iaitu 3 time frame sama arah. Selain itu of course lah konsep mapping top down top, itu juga boleh digunakan. Jadi nombor 1 lah always pertimbangkan bull and bear. You kena choose side. Sebab kalau ikut side ni kan, dia sebenarnya market, trend market lah pada saya dia tak wujud. Yang wujudlah kepercayaan kita pada market. Dan in fact kita tak trade market pun. Kita tak trade gold, kita tak trade oil, kita tak trade crypto, kita trade kepercayaan kita. So belief kita. Alright, pada saya trend ni tak wujud. Of course dari segi makro ekonomi dan juga dari segi sebagai contoh teknikal kita ada bacaan trend, tapi pada kita psikologi kita tak anggap dia wujud. Sebab tu kita guna ialah teknikal untuk tengok, ataupun kita guna sentimen kita tengok total trend. Dalam kes tadi saya cerita pasal teknikal. Okay, yang kedua, always discipline execute you punya OGS, one good setup je. You kena execute benda sama guys, you tak boleh tukar-tukar. Pasal benda sama ni membolehkan kita measure. Kalau kita tukar kita tak boleh measure, tak dapat result. Kalau you tak dapat result dalam trading, mesti gunakan iaitu konsep dipanggil iaitu one good setup. Dalam trading, teknik ni khususnya ada pelbagai teknik. So fokus kepada ialah satu cara. Okey. Dan ini dikenali sebagai one good trade. One good trade maksudnya you don't care dah profit dan loss. Okay, you just focus. Otak you hanya survival. Maksudnya fokus protect capital dan execute je. Sebab daripada situ you akan create skill survival dan juga sustain. Lepas sustain dah senang lah, you boleh skill lah. Alright. Kemudian yang ketiga yang paling penting, iaitu dikenali sebagai inilah psikologi dia. Don't get high when profit and don't get depressed when loss. Saya tengok recently market sangat favorable, siapa yang follow H1 H4 dia jadi profit berganda-ganda. Pada masa sama juga kena clear dari segi angle, iaitu supaya you boleh buat benda secara tersusun. Macam mana? Cara dia ialah iaitu elakkan daripada dipanggil recency bias. Recency bias ni di gamblers policy. Maksudnya ialah kesilapan otak kaki judi. Dia rasa kerja yang lepas mencerminkan kerja yang akan datang. So kalau you find yourself macam asyik profitable, you kena hati-hati juga sebenarnya. Okay, kalau you find yourself profitable, you kena hati-hati. Pasal apa? Pasal tengok ramai je trader sebenarnya gagal disebabkan oleh ialah biasa dapat loss sikit, dia cuba dapatkan, dia dapat lagi. Satu lagi dia endah tak endah tempat entry lah. Ialah selalu profit, alah naik lah nanti, alah nanti okey lah nanti. So benda tu tak make sense sebenarnya.
Ini untuk bagi yang berpengalaman. Kalau you baru, ini sangat membantu you. So jangan macam terlalu seronok, sebab dia boleh create overconfident dan juga overtrade. Overconfident always skill, overtrade always skill. You ada target, you trade. Okay. Yang seterusnya ialah itu don't get depressed when lost. Loss ni masalahnya, bila loss kita kadang geram. Profit yang lepas nak dapatkan balik, nak dapatkan modal, mula guna lot lebih besar, layer nak hentak. Itu kena bertenang. Sebab kalau you depressed, you akan revenge. Dan revenge juga always skill. Alright, dia tak membantu. Jadi dia tak ada istilah konsep nak recovery ke, nak apa, just fokus pada one good setup tadi, one good trade tadi, execute bull and bear power, dan juga execute one good trade berdasarkan ialah OGSU, dan dia automatic akan recover sendiri. So otak tu, mindset tu bezakan dia. Alright, hopefully you boleh nampak tips ni. Dan siapa nak join saya untuk consistent challenge, alright, benda ni akan consistent game plan. So benda ni akan bantu untuk kita buat sama-sama. Alright, so join, klik link dekat bio. Kita akan buat sama dalam masa terdekat. Jumpa lagi.